Dekat Pagoh ni selain ada Bandar Universiti, dia ada juga kedai yang best ni. Ni buka daripada pagi sampai ke malam, menu yang sama je dia jual semua. Kat sini dia ada shell out, yang ni set B tau. Dia black curry. Set ni sesuai untuk 2 orang makan lah. Dia ada free 2 nasi dengan 2 air sirap atau TO ais. Yang ni korang kena pilih lah. Lepas tu bahan-bahan dalam dia macam shell out yang lain. Ada sotong, udang. Lepas tu sambal dia jenis manis-manis sikit lah. Dekat sini juga dia ada spaghetti tom yum creamy seafood tau. Yang ni dia punya creamy tom yum seafood tu, kalau makan panas-panas kan, memang sedap. Yang ni kalau tak suka pedas memang sesuai lah ambil ini. Dia ada juga lala salted egg. Yang ni makan dengan mantau. Yang ni pun sama, salted egg dia tu creamy betul. Sama juga dia manis-manis dan tak pedas tau. Nak ayam Korea pun ada, chicken wing Korean creamy cheese. Yang ni sambal Korea dia tak pedas macam biasa tu tau. Lepas tu ada combination creamy cheese tu korang boleh try. Nak chicken burger pun ada, macam ni punya besar, burger chicken crispy. Dia punya ayam tu besar daripada burger kan. Rasa dia pun okay, not bad, sedap, boleh try. Kalau nak cake, dessert memang ada. Yang ni saya suka. Dia punya coklat tu agak moist memang puas nak makan. So far fancy dekat sini memang tak ada, tapi nak yang refreshing macam ni memang ada. Overall makan dekat sini puas hati, sedap, dan yang paling penting dia sesuai lah untuk yang tak suka pedas macam Abang Sodok. Ini orang Pagoh mesti tahu, Kagawa Grill. Dia betul-betul tak jauh daripada tol dan tak jauh daripada Bandar Universiti. Operation hour 11 pagi sampai 10 malam, Rabu cuti. You jangan lupa like dan share.